Hai, get ready with me. Hari ni saya nak masak kurma ayam. So first kita panaskan minyak dan lepas tu kita masukkan 4 sekawan kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh dan juga apa benda warna putih tu aku pun lupa dah weh. Dan kita tumiskan bawang putih dan juga bawang merah sampailah berminyak golden macam tu. Dan lepas tu kita masukkan rempah kurma adabi. Dan lepas tu korang kacau-kacau sampai dia terbit minyak macam tu. Masukkan ayam. Lepas tu kita masukkan air sikit bagi dia berkuah sikit. Okay, next kita masukkan kentang. Kita masukkan awal sebab nak bagi dia cepat lembut. Lepas tu kita perasakan dengan gula, garam dan juga ajinomoto. Depends lah korang nak perasakan macam mana. Janji dia sedap kan. Dan lepas tu kita kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan santan. Santan ni aku tak tahu beli brand apa, tapi okay lah, not bad. Tak begitu pekat sangat, tak begitu cair sangat. Dan ni kondimen dia adalah bawang besar dan juga cili padi. Aku rasa macam tak masin, so aku kena tambahkan lagi garam. Okay, dah siap ayam kurma. Selamat mencuba korang.